laju. Fui yo. Sekarang ni aku sedang mencuba aku punya mic baru ni. Kecil-kecil macam ni je, mahal tapi berbaloi lah. Kecil macam ni harga dia dalam, tak adalah mahal sangat, tapi kira mahal lah juga untuk saiz yang macam ni. Harga dalam 150 satu ni. Tapi berbaloi. Lepas tu kan, nak connect dia senang. Aku tinggal tekan on. Lepas tu dia terus auto connect bluetooth dekat action cam aku ni. Senang gila. Tak ada dah nak letak transmitter lah, receiver lah. Tak payah. Satu ni je dah cukup, settle. Lepas tu dia punya built-in, dia punya bulu-bulu ni memang cantik lah, mengam lah. Kalau nak buat vlogging ataupun nak buat konten ke apa-apa lah. So hari ni aku nak solat Jumaat dekat luar macam biasa. Biasanya aku memang solat Jumaat kat luar sebab aku nakkan kelainan. Entahlah, aku pun tak tahu kenapa aku nak solat Jumaat kat luar. Sebab aku rasa macam kalau solat Jumaat dekat tempat sendiri, rasa macam comfort zone. Faham tak? Dia rasa macam kau berada di dalam comfort zone. Kau berada di dalam zon selesa. Kau sedang berjalan-jalan di kawasan yang engkau selesa. Itulah perasaan aku bila solat Jumaat dekat tempat sendiri. So aku pun ada teringat aku punya ustaz dulu kan, ada nasihat, kita ni bagus kalau kita nak solat kat luar. Nak solat asar kat luar, solat subuh kat luar, solat zuhur dekat luar. Maksudnya luar tu adalah solat tempat sendiri. Solat tempat orang lah, bukan tempat sendiri. So bila aku teringat dengan nasihat ustaz aku tu, lagilah membuatkan aku rasa semangat nak solat dekat luar. So sebab itulah aku nak solat dekat luar, especially solat Jumaat. Dan sekarang ni aku nak isi minyak sekejap sebab minyak aku macam tinggal sikit. So aku rasa nak isi lah. So aku dah settle isi minyak. Aku nak try letak mic dekat leher macam ni. So macam mana? Sound dia okey tak? Aku tadi try dengar kan dekat sini, dia punya sound aku cakap direct lah. Memang clear tu. Memang jauh beza kalau kau tak pakai mic. Kalau kau cakap direct memang jauh beza gila. So sekarang ni aku nak cakap pasal apa kan? Best juga kalau aku bercakap-cakap. Sebab kat sini je lah tempat aku boleh bercakap dengan tidak ada sebarang bantahan dan juga celahan dan juga remehan. Maybe aku nak bercerita pasal satu benda ni. Satu benda ni memang bermain-main dalam fikiran aku. Aku selalu bayangkan yang contoh kan, kalau kita suka kat perempuan tu, lepas tu perempuan tu suka kat kita balik kan, benda tu adalah something yang ajaib tau. Aku rasa kan, benda tu perkara yang paling indah yang Allah sediakan dekat atas muka bumi ni. Bila kita suka kat perempuan tu, lepas tu perempuan tu suka kat kita balik, benda tu memang, ya Allah, tu memang keindahan dunia lah. Sebab aku rasa benda tu kan agak susah untuk kita mencapai perkara tu, unless kalau muka kau complete, muka kau perfect, muka kau tak ada cacat celah, maybe lagi mudah lah kerja kau kalau kau nak suka kat perempuan. Lepas tu maybe perempuan tu akan suka kau balik. Tapi bagi aku lah kan, kalau kita nak suka perempuan pun, kita nak suka banyak mana. Kita boleh suka berapa orang je, and yang kita boleh kahwin pun berapa orang je kita boleh kahwin, maksimum pun 4. Kalau kau handsome macam mana sekalipun, last kau akan kahwin dengan seorang juga. So bagi aku kan, dalam dunia ni, kalau kau suka kat seseorang tu, perasaan suka tu Allah yang aturkan, dan balasan suka tu pun Allah yang aturkan. And benda tu takkan dapat banyak kali dekat dunia ni. Sepanjang kita hidup takkan dapat banyak kali. Kita suka kat dia, dia suka kat kita, and then kahwin. Benda tu tak dapat banyak kali tau. Dia dapat just sekali je. Sekali tu means kahwin lah maksud aku. So kalau kita kahwin tu pun sekali je lah kan, unless kalau ada yang kahwin banyak kali lah. Aku pernah lah rasa macam tu, tapi kesimpulannya aku tak dapat end up benda tu dengan perkahwinan lah. Sebab perasaan suka ni kena diakhiri dengan perkahwinan kan. Kita tak boleh lah suka saja-saja, tak boleh lah nak rasa cinta saja-saja kan dekat perempuan tu. Mungkin ada orang yang tak dapat perasaan ni dekat dunia, sama ada dia meninggal awal, ataupun dia tak jadi kahwin, ataupun dia bujang sampai tua lepas tu dia meninggal. Tapi aku rasa yang pernah rasa nikmat ni memang beruntung lah. Nikmat tu memang indah tau. Tak adalah aku nak cakap itu adalah nikmat paling besar, sebab nikmat paling besar dekat dunia ni adalah apabila kita ditimpa ujian, kita ingat dekat Allah. Itu nikmat yang paling besar. Tapi nikmat dibalas cinta ni benda yang sangat-sangat indah. So aku doakan siapa-siapa yang tengok video ni, siapa yang sedang mencari jodoh, dipermudahkan. Siapa yang sedang mencari pasangan, dipercepatkan. Siapa yang nak menuju ke alam perkahwinan, dipermudahkan. Sebab aku faham perasaan nakkan pasangan tu memang wujud lah. Aku ingat kan, dulu masa kecil-kecil aku ingat cinta ni benda yang main-main tau. Yelah masa kecil-kecil kita mana fikir kan, kita yang suka-suka, suka sama suka, tak jadi tak apa. Dulu aku ingat macam tu. Tapi rupanya bila dah besar, dah meningkat dewasa ni, perasaan cinta tu adalah fitrah yang kita perlukan. Dia bukan setakat kita nak tau, tapi kita perlu benda tu. Sebab tu aku cakap nikmat dicintai oleh orang yang kita cinta tu adalah nikmat yang indah. Hujung-hujung kita memang perlukan pasangan, kita memang perlukan cinta. Tak adanya kau rasa
macam nak bujang selama-lamanya. Tak, tipu sangat. Kau mesti akan rasa nak berpasangan. Kau mesti akan rasa nak dicintai oleh orang yang kau cinta. Sebab itu fitrah kita. Fitrah kita memang hidup berpasangan. Yalah, Allah cakap lelaki pasangannya perempuan. So itulah